Bagaimanakah guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk kanak-kanak yang lebih aktif atau pemalu? Okey, guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan memberi peluang untuk murid yang aktif terlibat dalam aktiviti bergerak kerjasama. Manakala murid pemalu pula diberi ruang menyuarakan pendapat secara individu atau melalui aktiviti kecil yang lebih puisi. 3. Yang keempat, apakah peranan pemerhatian dalam merancang aktiviti pembelajaran harian? Pemerhatian memberikan guru memahami keperluan dan minat murid, lalu merancang aktiviti yang sesuai, bermakna menyokong perkembangan mereka secara menyeluruh. Selamat sejahtera Puan, nama saya Nishantinia Oden. Saya pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di UISEL. Selamat sejahtera, nama saya Rubini. Okey. Soalan pertama, bagaimanakah ibu bapa memberi galakan kepada anak untuk terus belajar di rumah? Sediakan ruang belajar yang selesa. Hai, kita boleh start dulu? Boleh. Apakah peranan pemimpin komuniti dalam memberi kesedaraan tentang kepentingan pendidikan awal? Antara peranan pemimpin komuniti adalah membuat ceramah, kempen kesedaran untuk menjadikan contoh teladan kepada komuniti masyarakat yang mengutamakan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, itu saja. Terima kasih. Bagaimanakah komuniti boleh menyumbang dalam menjayakan program pendidikan awal kanak-kanak? Pada pendapat saya, komuniti boleh menyumbangkan dengan menjadi sukarelawan, mengajukan program pendidikan dan menyediakan sokongan sumber seperti buku atau makanan untuk kepada diorang. Okey, terima kasih. Cabaran guru dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah guru prasekolah berdepan beban kerja yang tinggi, gaji yang rendah dan kurang pengiktirafan profesional. Mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta memenuhi kehendak ibu bapa dan pentadbiran. Kelatihan dan stres menjadi isu serius dalam kalangan pendidik awal kanak-kanak. Kurangnya kesedaran dalam masyarakat komuniti menyebabkan pendidikan awal kanak-kanak sering dipandang ringan. Tanpa sokongan komuniti dari segi sumbangan, penglibatan dan penghargaan, institusi prasekolah suka berkembang dengan berkesan. Harapan ibu bapa terhadap pencapaian awal kanak-kanak semakin tinggi. Ramai yang mahu anak cepat membaca, menulis, mengira walaupun perkembangan setiap kanak-kanak yang berbeza. Tekanan ini boleh menyebabkan